Alright guys, these things happened few nights ago. Kau nampak tak mata dia tu bersinar waktu malam? Menakutkan kan? Aku pun tak pasti binatang apa yang aku nampak dalam CCTV tu. So, month ago, aku baru start a small home project. Aku jumpa satu rak besi yang aku dah tak pakai, and I was thinking to converting it into a bird cage. And after that, bila dah siap, I'll show you guys. So, this is the bird cage that I've been doing for the past 1 month. Dah siap lah pun. Aku just wrap dengan dawai, dan aku tak base, aku tak setingkat lagi pokok, dan satu lagi tingkat pasu, dan kebanyakan burung sekarang ada kat atas. So you only see in the footage adalah 2 ekor burung. Aku tengok burung yang aku bela dah tak ada. Sekarang ni tinggal 2. What's supposed to be around 6, tinggal 2. Dekat bawah sangkar ni ada burung quail, burung puyuh mini, ataupun dikenali juga sebagai puyuh Jepun, hilang. And now burung padi yang ada kat atas pun dah hilang seekor lagi. Aku tak sure tu benda apa, but I think it is a fox ataupun musang kan. And so, since today is a public holiday, today we have 3 mission to do. Kita nak buat. The first one, kita nak fix the cage. Aku syak musang tu dapat akses daripada bahagian bawah. I'll show you guys. Aku syak dia dapat akses daripada bahagian bawah, antara gap tanah ni dengan net. So dia boleh masuk ke bawah ni. So I think I'm going to strengthen bahagian bawah tu. Any animal, bukan saja musang, aku rasa kucing pun boleh masuk ke bawah tu. I will strengthen the base. I guess this is what makes this kind of mission fun lah. Sebab you get to fix things up, you patch up things when you know dekat mana kelemahan dia. Mission kedua, aku syak binatang tu masih berada dekat atas bumbung rumah aku. So that is the second mission. I'm going to get the ladder dekat studio and bring it back, dan panjat atas tu untuk tengok adakah dia masih dekat atas. Dan aku terpaksa buat benda tu waktu malam sebab tangga tu sangat panjang. Aku nak kena pergi ambil dengan kereta. So bawa waktu siang ni, it's too risky kalau takut kena tahan dengan polis. The third mission, kita nak cari replacement untuk burung ni, whichever come first. Okay, jom. Sekarang ni kita tinggal burung padi ni je lah yang survive. Okay, kita dalam perjalanan tu pergi ke kedai burung. So the thing is, we're going to go to 2 shops. Satu, kita akan pergi ke kedai burung padi. Sebabnya kedai burung tu dia jual burung padi dalam RM3 je seekor. So sangatlah murah kan. Kemudian kita akan pergi tengok sama ada puyuh mini tu masih ada ke tak. Tapi yang tu dekat kedai lain pula. Sekarang dah pukul 6. Jadi we have to get there as soon as possible. Kalau tak, kena tutup. Aku rasa kan after sebulan kita orang bela burung pula. Ini opinion aku lah. Binatang yang paling senang untuk dijaga, tak perlu all the time nak kena feed, adalah burung. Aku rasa dalam seminggu sekali je aku fill up dia punya makanan, dan aku tukar air dia, dan dia boleh survive, tak ada masalah pun. Sebabkan aku dan family aku selalunya kita kerap keluar, pergi camping lah, pergi KL lah, merata lah kita orang pergi. So bela burung adalah pets yang paling senang untuk dijaga. Tapi burung biasa je lah, bukan yang burung high maintenance macam burung parrot ke, apa lagi, burung tiong ke. Aku rasa burung-burung macam tu maybe perlukan perhatian yang lebih lah. So burung padi is a good start if you want to start having birds around your house. And the best thing, ada birds dekat rumah kau, pagi-pagi kau akan dengar, dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Tak adalah, bunyi burung lah. Bunyi burung pagi-pagi memang best gila. Dia memanggil-manggil. Tak adalah, aku tak rasa dia panggil kita orang pun. Tapi bunyi burung pagi-pagi berkicau kan, serius tenang gila. Dan lagi satu, bila aku balik rumah, aku mesti singgah tengok burung.
Best gila. Perasaan dia tu tenang gila tengok burung-burung tu terbang. Abang nak ambil. Dan apa dia? Situlah. Ada. Dia semua putih. Tu. Burung padi. Tu dia tak terbang ke tu? Kat luar tu. Injek ke? Okey. Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor. Tambah 4 ekor. Pulang. Nah, tengok tu dalam tu ada 4 ekor. We going to the second shop. Second shop ni dia jual puyuh Jepun. So the thing is we have to go to the different shop sebab kedai lain dia jual burung yang berlainan. So that's why we have to go around cari burung yang kita nak. Nasib baiklah kedai tu dekat BM juga, tak ada masalah lah untuk pergi. Ingat lagi masa first time kita orang nak bela burung, nak pergi kedai burung, kita orang tengah fikir macam mana nak bawa balik burung. Tak expect dia orang akan bungkus burung tu kat dalam paper bag tu je. Boleh bawa balik. Okay, we going to the next shop. Cumanya aku rasa aku akan tinggalkan kamera ni. Okay, kejap Hadiah Noh. Pasal dia dapat banyak ni. Abang nak buat nanti dah dengan ni. Okay, lain yang nak kami cari, lain yang kami beli. Binatang apa kita orang beli? Jom kita tengok kejap lagi. Okay. Okay, inilah dia penghuni baru dua sepasang itik. Tapi aku rasa dua-dua itik ni betina. Dan asal dia, kita nak cari puyuh tapi tak jumpa puyuh. Dapat itik pun boleh lah. Itik ni kita beli RM5 seekor. So, still okay. Lagi? Betul ke? Ha. Cukup tak? Cukup. 6. 1, 2, 3, 4. Ha, cukup. Laju sangat nak kira. Okay, we have one last mission. Kita nak pergi ambil tangga. Sebabnya aku plan nak panjat ke atas. Kita nak check sama ada kat atas bumbung tu, sama ada betul ke tak ada musang dekat atas tu. Okay, aku actually sebenarnya dah pergi ambil dah pun. Lupa nak rakam. Tangga tu muat-muat je lah kat dalam kereta aku. Tengoklah malam ni kita buat suluh-suluh kat atas tu, tengok apa yang ada kat atas. Aku sebenarnya baru nak start tengok apa yang ada kat atas bumbung aku ni. Tapi tadi suddenly aku terdengar satu bunyi berlari. Aku rasa kucing atau musang, I don't know. Nak tak nak aku kena naik juga untuk tengok malam ni juga. And I think there's two way aku akan naik ke atas. Pertama, aku ada tangga yang aku ambil tadi dekat studio. And the second way, I will try to fly the drones. Tapi tak tahu lagi macam mana. We're going to try these two method. I did some quick googling tadi how to catch a fox. Tapi aku sebenarnya tak tahu what I'm trying to catch actually. Sebab while I was googling, aku just realise musang tu actually lebih kepada civet. Macam nak sebut? C-I-V-E-T. Rubah tu adalah fox yang sebenar. And of course serigala tu wolf lah kan. So which that actually intrude my bird cage. I had a feeling it is actually a civet. Tapi gerak-geri dia, mata dia bila dia nampak dekat kamera tu, it shines. Either way, this animal have to go. Aku dah reinforce balik cage. The base aku dah tambah dengan butter so that dia tak turun ke bawah. And I also went to find some replacement. Aku dah replace burung-burung. Aku dah tambah burung padi. Burung padi instead of 2, sekarang dah jadi 6. The initial idea is to look for puyuh, tapi we end up by a pair of duck. Not sure if it's going to be our mistake. We're going to regret sooner or later. Sebab aku pun tak tahu nanti itik tu akan besar mana. Dan what I fear most is itik tu akan jadi bising nanti. Cumanya sebab itik tu cute gila dan harga dia cuma RM5 seekor. So, kita beli je lah. I had a feeling that we're going to regret that sooner or later. Honestly, I don't know what to
expect to see, but we still have to go inside and look for it. Actually aku tak nampak apa ada. Aku akan cuba tambah kecerahan lampu ni. Aku nak cuba tambah cerah ni. Function juga lampu ni. Cerah tu dah boleh nampak dah sampai ke belakang. Cuma we still can see what's happening at the back there. Jadi aku rasa the best solution is to fly the drone inside. Let's go down dan kita set up the drone. Landing. Okay, even though aku berjaya fly kat dalam bumbung ni, tapi aku masih tak jumpa juga sebenarnya penceroboh yang masuk ke bumbung aku. Lepas je aku fly ni, terus bateri aku pun habis. Memang takdir. Jadi aku rasa adventures kita ni kena sambung ke lain kali lah. Okay, apa pun, thank you everyone for watching. Kita jumpa di vlog seterusnya. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.